RNR Kelantan, perempuan tanpa muka dalam lori. Menerusi YouTube Malam Seram, seorang pemandu lori dari Kelantan berkongsi pengalaman seram yang tak mungkin dia lupakan. Biasanya dia hantar muatan kain sampai ke Kuala Lumpur. Tapi malam tu disebabkan terlalu mengantuk, dia berhenti di sebuah RNR yang katanya paling berpuaka di Kelantan. Tiba di RNR, dia park lori, menolak kerusi ke belakang, turunkan tingkap, matikan enjin, kunci pintu dan tidur. Baru je pejam mata, dia terasa seolah-olah berada dalam mimpi yang nyata. Tiba-tiba dia tersentak kerana di sebelah tempat duduk pemandu lori itu muncul seorang perempuan berambut panjang dan tiada muka sedang duduk diam merenung ke arahnya. Saya mimpi yang dalam lori saya, dekat sebelah saya, ada perempuan rambut panjang tak ada muka tengah duduk. Panik, dia cuba buka pintu lori tapi berkali-kali tak boleh. Akhirnya pintu terbuka dan dia betul-betul jatuh keluar. Saat itu dia tersedar rupanya dia memang terjatuh dari tempat duduk. Tangannya luka dan berpeluh satu badan. Kemudian dia tengok di seat dalam tiada sesiapa. Apa yang lebih menakutkan, bila dia pandang sekeliling, semua lori yang ada tadi hilang. Saya berdiri tengok dalam lori saya memang tak ada orang. Tiba-tiba saya sedar ke si, yang dekat RNR tadi yang ada beberapa lori, semua hilang. Aku seorang je kat sini. Aku seorang je kat sini. Seram sejuk dia terus panjat masuk semula, hidupkan enjin dan lari dari kawasan tu. Beberapa hari kemudian dia ceritakan pada kawannya. Kawannya terkejut. Mat, kau betul ke ni? Salah tempat kot. Kenapa pula? Balasnya, RNR tu dah lama tutup, balas rakannya lagi. Itulah pengalaman seram hingga kini masih menghantui dia. Kawan saya cakap, Mat, kau betul ke ni? Salah tempat kot, kata kawan saya. Kenapa pula? RNR tu dah lama tutup.